Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Kak Iris Adam, yang dikatakan lama juga tak buat video dah. Dah berhabuk dah video pula. So nak bagi sedikit muzakarah okay. Channel ni dah berhabuk dah pun. Minta maaf atas ketidakbuatan video sebab ada pelbagai sebab, pelbagai aspek dan sebagainya. Macam pindah rumah kan, barang-barang dah start rosak macam mikrofon kan, mikrofon, headset apa semua dah jahanam, out apa semua. Okay, so skill edit saya pun dah semakin menghilangkan diri. So slow yelah, benda pun dah 3-4 tahun dah tinggal. So macam dulu buat video yang ada video meme apa semua kan, ada campur-campur video meme sikit dalam edit video tu. So tak apa, slow kita refresh balik kan. Sekarang saya akan saya start balik. Buku-buku lama semua tutup. Saya akan buka buku baru. Yang game yang saya akan main sekarang ni ialah game Resident Evil 2 Remake, daripada PS4. Dan game ni dah lama, nampak kat bawah tu 2019 and 2019. So saya main pun dah lama dah lama tak main. So saya dah pernah main sampai habis game ni. Saya dah dapat dah pun senjata infinite apa semua. Tapi saya nak main daripada mula balik. Saya macam nak main balik game ni kan, daripada awal kan. Game ni dah memang dah lama dah saya main. Dah 3-4 tahun dah juga. So ya, jom kita main lah Bismillah. Okay, story no continue, kita new game. Kita ambil kita pakai Leon Leon S. Kennedy. Itu muka yang macam saya sikit. So kita ambil sebabkan dah lama tak main. Dah lama kita tak main, kita main standard untuk dapatkan macam-macam tu. Main dekat hardcore kan, dapatkan infinite apa semua. Tapi kita ni nak reveal macam nak sonok-sonok fun-fun je, kita standard je lah kan. Okay, functionnya saya buat video ni adalah untuk menarik minat lah kan, untuk orang main juga ke game Resident Evil, main PS4. So kalau korang tak tahu apa-apa ke kan, nak tanyakan soalan, nak suruh saya buat video, just komen je kat bawah. Saya boleh, InsyaAllah saya boleh tolong. Okay, kita tengok dulu video ni. Nak skip ke tak ni? Ni agak lama dan agak membosankan, tapi tak apalah. Kang skip kang, korang tak faham kan cerita dia macam mana, betul tak? Okay, kita just layan. Okay, member ni bawa lori sambil makan burger, sambil dengar radio, sambil gelak seorang-seorang. Kita ingat isteri dia. Okay, something happening. So macam korang yang nak saya buat video-video game-game lain kan, just bagi tahu game-game apa. Macam apa yang saya nak buat ni, saya akan main semua serial Resident Evil lah. Resident Evil 2, 3, 4, 5, 6 apa semua. Tapi ikut lah, tengok atas korang, viewer saya ni, siapa yang nak tengok tu. Lama juga video ni.
Okay, sekarang dia tengah pisang. Telah langgar seorang wanita. Ni dia. Muka dia tiru sikit muka saya sebab mungkin diorang tak tahu nak ikut siapa dah. So dia copy muka saya. Korang tak percaya, korang tengok muka dia, muka saya nanti sama. Okay, naik Pajero. Alamak, asal pakai pakaian ni tu. Apalah, boleh lah. Tengok, Sultan tak Sultan pakai minyak hijau, mat. Mantap lah dia ni. Tak payah tak apa, terus tarik nozzle, padu tak padu Leon. Tahu-tahu dah dekat situ dah. Okay, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Okay, explore your surroundings. Okay, mari kita explore. Assalamualaikum. Ini ada jump scare tak? Lupa. Something not right. Okay, mari kita investigate. Wah, seorang dah kena kepak leher. Nah ya coy, ini zombie ni. Alamak, aku dah lupa dah macam mana nak buat ni. Kan, I got this konon. Hoi, itu tak pasti daging ke dia punya lidah. Daging rasanya. Daging leher member. Mana? Alamak, kunci. Ya Allahu Akbar. Wish, serius tu. Betul-betul pure, tak tahu benda. Tapi kita shoot dulu. Okay, kita lari sikit. Reload macam mana coy? Tak ada reload Kita buka kunci. Kita cak gerak. Kita cak gerak. Di sini ke? Okay, cak gerak. Tak. Ini asalnya macam nak kena skip lah sebab begitu membosankan. Tapi seloknya korang tengok nak tahu cerita dia, betul tak? Kalau korang nak tahu cerita dia. Okay, konco-konco sudah mari. Mari kita tengok apa yang mereka berdua buat. Okay, tengok, nice tak nice. Hari first masuk. Okay, ini merupakan, saya terang sikit-sikit. Ini hari itulah, hari game ni kan. Hari ni merupakan hari pertama Leon S. Kennedy ni bekerja sebagai polis dekat situ. Hari first dia masuk. Tengok. Hari first dia masuk, dia dah kena mission yang sebegini rupa. Diorang dah kena macam ni dah. So Leon S. Kennedy ni seorang yang hebat lah. Dekat Raccoon City ni dia diserang zombie dan segala macam lah. Okay, ni dia punya Capcom Prison. Biasanya tak perlu, korang nak kita skip je. Maaf guys, saya punya tekak agak
pelik sikit rasa dia. Memang kena sikit, harap korang faham. Terima kasih kepada siapa yang menonton video saya dan silalah support sikit Oh my god. Okay, the police station not much farther. Okay, lagi kena berpecah pula macam tadi kan boleh pilih karakter kan, boleh pilih Leon ataupun pilih Claire. Kalau korang pilih Claire, korang main sebagai Claire lah. Dia macam separate ways gitulah. Dia macam bercanggah, bukan bercanggah, macam apa tahu cakap, tak sama lah dengan Leon lah. Jalan dia lain lah. Tengok lagi, kita tengok sebab apa dia lain. Tadi rasanya pakcik tadi dia tengah pegang leher, dah kena kemam. Oh, bahu. Syam. Okey, sebab ni lah diorang berpecah. Diorang kena jalan berasingan. Okay, siapa yang terkencing? Cuba teka siapa yang terkencing. Oh. Okay, cepat. Tak sabar Okay, pelanting member guys. Memang betul-betul real grafik untuk 2019. Memang grafik dia cantik lah. Kita bagi rating dia korang bagi berapa agak-agak? Rating dia nice lah ni kan, grafik macam ni memang nice. Okay, sebab ni dia kata okay panang. Kita palau. Mana jalan gerak apa-apa roja? Mana jalan gerak apa roja tu? Mana? Dah lupa lah asap. Okay, ingat sini. Okay, sebab apa kita perlu palau? Sebab nanti peluru kita habis kalau kita melayani dorang. Kalau korang perasan, kalau speedrunner dah macam tu, untuk mempercepatkan naik tangga. Okay, ini gemuk kita palau. Kena juga. Kita boleh palau guys, tapi mungkin dah tua dah sini, dah lupa dah cara dia. So palau. Pak. Sepatutnya boleh lepas daripada budak cabi tadi, sebab ada cara dia lah. Speedrunner saya tengok cara dia macam tu. Boleh lah. Tapi mungkin salah step sikit tadi. Explore your surrounding. Ni apa kena buat? Adjust lupa coy. Okay, ingat. First aid. Okay, ingat. Kita kena pergi sini kan. Dia akan buka separuh. Kan? Tak separuh pun, 2% sahaja. Begitu berani tu dia ni. Dia boleh check it out pula. Apa benda dalam ni? Serius, saya pun dah lupa lah apa yang terjadi dalam ni. Nak pakai peluru unlimited ke? Tak nak Rasanya tak perlulah. Baru nampak macam dia betul-betul main, betul tak?
Sini seingat saya ada first aid. First aid ni penting guys. First aid ni sangatlah penting. Dan dalam ni kita ada peluru. Tapi saya rasa zombie dalam ni. Tak ada. Ni rasanya gerak ni. Oh tak. Okay, kita dapat peluru handgun. Ni buka lampu. Okay, buka lampu. Kita keluar dari sini. Rasanya kita kena pergi sini. Dia SS. Member dia. Tak adalah member, mungkin senior dia sepatutnya. Ini salah seorang yang teraniaya ya, bapak kesian siap. Wah. Badannya sudah di terkejut. Okay guys, ada jump scare sebenar sikit. Jump scare bapak sendiri. Nak bekal pada. Okay. Ini penting Ni ada dia punya kod-kod. Coding untuk korang dapatkan medallion. Kena kumpul. Ini akan keluar seorang. Ada tips, ada trik yang aku teringat sekarang. Korang bawa dia, korang sini sampai dia macam ni, kau lari. Easy peasy lemon squeezy. Ini korang kena elak gua zombie tau. Tapi kalau boleh lah. Okay, lepas. Alhamdulillah. Sebab itu akan membuatkan korang punya peluru habis tau. Memang membazir. Okay, ini korang tengok sendiri lah. Tak best pula asyik aku cerita-cerita tu lah. Macam tu lah. Kecai. Dia punya badan dah kena bawa beg pula. Aduh, Okay, fun fact sikit nak bagi kat korang. Pisau yang dia bagi ni, pisau yang berada ni bagi lah. Macam dia punya sini lah pisau yang dia bagi nanti sampai dia sedia berempat. Dia guna tau. Pisau setia tak setia. Okay, kita tengok lagi dia bagi pisau. Okay, yang ni dia bagi jalan keluar. Lieutenant Aduh, dia bagi pisau combat knife, iaitu pisau yang dia akan guna sampai dia sedia mempat. Bagus. Kenapa muka seram? Tengok muka dia ni. Okay, kita kena gigit. Apa? A few moments later. Okay guys, sedikit halangan lagi. Bak combat knife. Kita tahu nama dia. Kita potong soltik. Macam tak ada buka pakai tangan, tapi tak apa.
Itu salah satu. Macam nak dapatkan pisau dulu, baru boleh buka. Macam dia punya apa nama dia, structure. Kita ada green herb kat sini. Kita ada peluru lagi. Macam ni korang dah boleh buang. Macam dah tanda right ni dah tak guna dah. Korang boleh buang benda ni. Boleh buang kunci ni. Macam mana nak buang? Kita ambil confirm, kita discard. Okay, close. And then just go through. Ni ada apa? Okay. Ini kena robek teruk lah ni dia punya muka. Apa yang dah marah sangat tak tahu. Mungkin dah lapar. Okay lah. Elok lah, bye. Wow. Tengok grafik dia. Sungguh menyeramkan. Ini rasanya dia jatuh lagi. Aku dah khabar. Okay, ini kunci clever I guess. Okay, ini korang akan jumpa orang yang nak masuk rumah ni. Oh, just ignore him. Okay, kita naik sini pula. Lupa ingat, tapi macam ingat-ingat ada juga. Di belakang ni kita ada peluru rasanya. Kita ada peluru. Okay, yang ni korang kena bantai. Kena bantai dia. Sekarang dia tengah mengamuk nak makan coki-coki, I guess. Okay, kita pergi. Kalau dia punya tempat target dia mengecil je ni, maksudnya critical hit tau. Okay. Kalau kau nak pastikan dia mati, kau cocok-cocok dulu. Okay. Yang ni dia akan gerak. Korang kena tembak dia awal-awal. Okay. Alamak, terlepas kepala dia. Tembak belakang pula. Tembak leher. Sikit lagi kena kepala botak dia. Pop. Okay. Macam ni. Ni lah bilik dia. Inilah dia. Welcome Leon. Nampak? Dia baru first day guys. Dia baru first day dah makan dia macam gini dah. This first assignment. Okay, dia kena buka. Kena buka lock. Buka lock ni lah. Okay. Saya dah lupa dah kenapa kod tu. Masa buat speedrun dulu memang hafal lah benda tu. Ni kena hantam tu sebab dia akan gerak. Tengok. Oh. Ini agak dia masuk rumah coy. Lah hidup lagi botak ni. Kepala bana betul. Hidup lagi punya. Uish, memang watak lah. Apa dia bukan macam Resident Evil yang lain tau. Dia drop reward. Ini kan. Okay. Ini resepi lah. Resepi korang nak buat. Resepi korang nak buat peluru. Okay. Ada gun powder. Ada. Ini peti ni dapat bag. Peti tu dapat bag. Cuma pasti lah. Macam mana ni? Sini kunci ni. Tak ada kunci ni.
Alamak. Ui, serius lah. Bapak kepala siap. Botak aku tak mati. Ya. Baik kau pecah kepala kau. Pecah kepala. Kena buat sampai pecah kepala guys. Biar dia tak gerak. Baik kau. Tak pecah lah kepala dia. Dia keras kepala ni. Degil ni masa dia jadi manusia. Okay, kena pergi sini. Wow. Ini rasanya kena papan dulu sebelum dia memasuki tanpa izin. Alamak. Ni gabung dulu. Combine. No use. Okay. Tutup dulu sebelum dia masuk tanpa izin. Tutup. Baru tak masuk. Okay, ni kalau korang nak simpan barang, ada apa senjata yang saya sudah dapatkan daripada mod hardcore itu sendiri. Ini bazooka dia, rocket launcher lah kan. Ini memang padu lah, tapi kita tak guna lah untuk gameplay kita ni. Nampak sangat lah seorang yang pengecut, betul tak? So kita guna sebanyak yang mungkin je. Simpan dulu first aid tu. Tak ada kena apa-apa lagi. Red herb. Ni apa ni? Ni cuci gambar. Ini cuci gambar. Ni kalau korang nak save, buka locker. Nak buat peluru macam mana? Sini. Okay. Ni ada seseorang rasanya ni. Tadi. Okay. Oh ni. Tembak dulu. Itu dia. Nak sangat. Kok ngamuk ya? Lagi. Jom, sebelum kau naik. Uish. Terputus sangat. Hardcore tak hardcore Leon ni. Bukan ada red hook. Asal macam mana boleh ingat tu. Okey, ingat tingkat 2 ni tak boleh lagi. Tak boleh buat apa lagi tingkat 2 ni. Tingkat 2 hanya boleh tingkat 2 hanya boleh valve. Kena cari valve. Tu kunci dia. Ni cuba try MAG. CAP lah, CAP. Aduh. Lupa guys. Maaf lah. Ke sebenarnya banyak sangat lock ni. Ke sebenarnya kita dah ada hint-hint dia. Tak ada lagi kan? Betul kan? Kalau korang nak tahu, itu ialah liquor. Liquor. Dia seorang yang buta guys. Tengok, liquors. They are blind as bats. Macam keluar pula.
Okay, dia boleh dengar lah. Senang cerita dia buta. Dia seorang dia seorang yang buta, tapi dia boleh dengar. Dia punya pendengaran memang OP perhabis. Kalau korang salah step sikit, memang dia akan kejar korang lah. Okay, ni library. Tu bunyi-bunyi psikopat tengah makan. Okay, member-member yang tengah baring ni kan, aku suggest kat korang pukul pakai pisau bagi tak gerak. Sebab apa? Sebab dia boleh hidup, guys. Kadang-kadang korang pukul dia. Okay, macam tu dah parut kat kepala dia. Tak gerak kot. Sini tembak kepala dia. Oish, macam ni kau kena bunuh tau. Sebab kau nak guna tempat ni nanti. Nak lari daripada seorang yang mencurigakan. Nanti ha, baik kau. Tak apa, pisau tu kita boleh ambil balik. Susah guys, nak target pada guys. Pakai PS. Kalau pakai PC mungkin okay, pisau balik. Pisau. Pisau gua. Dasar cabi. Aduh. Pasti lu. Rasanya ada lagi seekor ni tengah gigit. Jangan. Uish. Sudah. Gigitnya buntut member tu kenapa? Baik. Baik. Senyap. Mentah dia. Ui. Gerak lagi. Okay. Sini ada peluru. Kan. Oh, salah. Okay, itu korang kena ada handle dia. Apa yang korang boleh buat sekarang adalah keluar daripada tempat ini. Keluar dan mengumpulkan segala-galanya yang boleh dikumpul. Okay, macam ni. Okay, korang nampak kan, ada patung singa, ada patung benda lah. Okay, ni patung singa. Okay, keluar dulu. Okay, tengok balik ni. Patung singa, kita ada singa, kita ada herb, kita ada burung helang tengah mengepak kan. Okay, kita apa tadi? Singa, kita ada herba dengan burung yang tengah mengepak. Bismillah. Pak. Korang dapat Lion Medallion. Lion Medallion ni korang taruh ke bawah ni. Korang jangan pegang lama-lama, aku saja kan. Letak dulu. Letak terus. Apa yang dia rakaman apa dia nak bagi pula ni. Okay. Tu Claire. Pak. Lieutenant. Bukan Lieutenant. Lieutenant. Dia bahasa Melayu mungkin Lieutenant kot. Tak tahulah. Okay, kita tekan ni medallion. Okay, dah akan buka satu pintu. Dah lagi dua. So kita kena find lagi dua. So rasanya video part
satu saya maybe, oh dah tutup dah depan ni. Mengamuk betul ya. Sakit-sakit buah pinggang pun. Okay, kita save dulu. Kita ada tempat save kat sini. Save dulu. Rasanya sampai sini dulu kita punya rancangan. Inilah penghujung rancangan untuk part 1 saja. Kita akan jumpa pada next video. Okay guys, terima kasih kepada siapa yang menonton. Dan kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Dah banyak pula nak kena sini. Oh, hardcore mak. Pisang dulu. Atas kali senang.